Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan sambil bercanda, jangan lupa mengisi saku. Mari kita kembangkan minda, mendengar hujah bicara buku. Nama saya Muhammad Husni Hazim bin Zainuddin dari kelas 5 Ibnu Khaldun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Paluh. Kod sekolah saya ialah TBA 3019. Hobi saya ialah membaca buku. Saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang angkasawan pada masa akan datang. Dalam video ini, saya begitu teruja untuk berkongsi tentang buku yang telah saya baca. Bukunya bertajuk Hang Tuah. Di dalam buku ini, terdapat banyak persoalan yang menarik. Ayuh, mari kita sama-sama merungkai persoalan yang ingin ditonjolkan. Buku ini merupakan hasil karya Rahimah Muda. Buku ini telah diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad pada tahun 2013. Buku ini juga mengandungi 24 halaman bercetak yang mengisahkan sepasang suami isteri yang bernama Hang Mahmud dan Dang Merdu. Mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Hang Tuah. Setelah Hang Tuah dewasa, beliau dan keluarganya berpindah ke Bintan. Mereka tinggal berdekatan dengan kampung bendahara Paduka Raja. Hang Tuah mempunyai beberapa orang sahabat yang baik, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu. Hang Tuah dan 4 sahabatnya berdayung dari Bintan ke Pulau Tinggi. Setibanya di Pulau Tinggi, mereka telah dikepung oleh 30 orang lanun. Mereka mula menunjukkan kehebatan silat yang dipelajari. Akhirnya, Hang Tuah berjaya menewaskan lanun-lanun tersebut. Setelah itu, Hang Tuah dan sahabatnya menaiki perahu menuju ke Singapura. Setiba di Singapura, Hang Tuah menyerahkan lanun itu kepada Batin Singapura. Sebaik tiba di Bintan, Batin Singapura menyerahkan lanun itu kepada Bendahara Paduka Raja. Batin Singapura menceritakan kehebatan Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya menewaskan lanun dari Majapahit. Sekali lagi, Hang Tuah berjasa kepada Bendahara Paduka Raja kerana berjaya menupaskan orang yang mengamuk itu. Atas jasanya, Hang Tuah dan sahabatnya telah dilantik sebagai biduanda raja. Hang Tuah dan sahabatnya semakin dewasa. Mereka telah berkhidmat dengan kerajaan Melaka. Hang Tuah telah dihantar ke Majapahit untuk mengiring rombongan meminang anak Betara Majapahit. Rombongan itu diserang oleh 60 orang yang sedang mengamuk di pekan itu. Akhirnya, Hang Tuah dan sahabatnya telah berjaya mengalahkan pemberontak. Setibanya di istana, seorang prajurit Majapahit, Tamisari, telah mengamuk dan mengancam untuk membunuh Hang Tuah. Tamisari terkenal dengan kehebatan kerisnya. Dia tidak ditikam kecuali dengan kerisnya sendiri. Hang Tuah menggunakan kepintarannya untuk mendapatkan keris tersebut. Akhirnya, Tamisari tewas di tangan Hang Tuah dengan kerisnya sendiri. Hang Tuah telah dikurniakan keris Tamisari oleh Betara Majapahit. Perkahwinan Raja Melaka dengan Raden Galok Emas Ayu berlangsung dengan penuh adat istiadat. Setelah selesai, Hang Tuah meminta izin untuk pulang ke kampungnya. Kepulangan Hang Tuah disambut oleh ibu bapanya dengan gembira. Hang Tuah telah dikurniakan gelaran Laksamana dan juga dilantik sebagai utusan Melaka ke dunia luar. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita perlu mempunyai semangat yang tinggi jika ingin berjaya. Anggaplah sesuatu masalah itu sebagai cabaran dan pembakar semangat untuk kita terus berjaya dan janganlah cepat mengalah walau apa jua keadaan sekalipun. Ingin saya katakan, jalan cerita yang telah disampaikan oleh penulis ini sangat menarik dan mudah diikuti. Sekian, terima kasih.